rempah emas tu apa? Aku tak tahu. Macam ni lah. Siapa boleh bagi jawapannya esok, dia akan jadi orang pertama yang rasa ayam goreng Mail versi yang terbangsa. Macam Setuju! Ranjai. Nasib baik kita orang tak pegang apa-apa. Betul. Aku bagilah tahu rempah emas tu apa. Korang cari rempah emas ni nak buat apa? Saja nak tahu. Akak, beritahulah Akak. Beritahulah. Jangan ikut. Mak Iri ada rempah emas ni lah yang buat ayam goreng dia sedap. Betul tu. Ayam goreng akak pun sedap kan? Sedap. Sebab akak pun guna rempah emas tu juga. Oh, ya ke? Tapi ayam goreng Mak Ir ada rasa lebih. Mesti dia ada tambah benda lain. Nanti tanyalah Mak Ir. Ini dia rempah emas.